Bahagian B, metod pendokumentasian Al-Quran. Apa pendokumentasian? Penulisan Al-Quran. Berapa bulan ni? 28. Pendahuluan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa cara. Yang mana secara ringkasnya ialah Jibril memasukkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan baginda tidak melihat apa-apa dan hanya merasakan wahyu itu berada dalam hatinya. Ini mana direct ke dalam hati Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril yang bawa wahyu tu. Tu tulis kaedah 1. Kaedah 1. Okay. Kaedah 2, ini kaedah 2. Patutnya dia buat satu subtopik sini ya. Kaedah penurunan Al-Quran. Okey. Antara ataupun kadang-kala malaikat memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dengan mengucapkan ayat kepada Nabi sehingga baginda benar-benar dapat menghafaz ayat yang diturunkan itu. 2 ya. Ini kaedah 2 ya. Tadi malaikat Jibril campak tu dalam hati Nabi. Nabi sudah dah ada dalam hati dah. Yang kedua, malaikat Jibril berupa seorang lelaki dan mengajarkan kepada Nabi. Okay. Perenggan yang 3, kaedah 3. Tulis kaedah 3. Kaedah 3. Dalam bentuk loceng. Ini yang berat sekali. Ada kalanya juga wahyu datang kepada baginda SAW beserta bunyi loceng. Bunyi loceng. Dalam bentuk bunyi loceng. Ya. Pernah sekali Nabi naik atas unta, datang wahyu dalam bentuk bunyi loceng. Unta tu sampai terjelepak. Terjelepak tu mana ke? Berat sangat wahyu tu. Bunyi loceng, macam bunyi loceng. Ini yang paling berat sekali. Ada kalanya juga wahyu datang kepada baginda SAW beserta bunyi loceng. Ini lonceng ya. Ini adalah cara yang paling berat dihadapi oleh Nabi, sehingga baginda berpeluh atau panas walaupun ketika itu cuaca sangat sejuk. Okay. Yang keempat, ni kaedah 4. Perenggan keempat adalah kaedah, tulis kaedah 4. Jadi tadi malaikat Jibril malaikat Jibril mencampaklah hati, direct terus hati. Yang kedua, malaikat Jibril berupa lelaki. Yang tiga, bunyi loceng. Yang keempat, berupa dirinya yang sebenar. Ini yang keempat. Atau juga Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar sebagaimana dia alami oleh baginda sewaktu turunnya ayat surah Al-Muddathir. Tulis wahyu kedua. Tulis wahyu kedua. Wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Masyhur dah. 6 bulan lepas tu putus wahyu. 6 bulan. Nabi mengumpul kekuatan. Dah. Lepas dalam tempoh 6 bulan tu Sayyidatuna Khadijah bawa sepupu Nabi nama Waraqah bin Naufal, seorang ahlu kitab, Nasrani, seorang ahlu kitab. Dia kata kalau macam ni lah ni Nabi ni, kata kalau aku umur panjang aku akan sokong dia. Tak dan lama meninggal Waraqah bin Naufal, sepupu Nabi, sepupu Sayyidatuna Khadijah. Tak lama lepas tu, iaitu 6 bulan, turunlah ayat ni. Lepas 6 bulan, gap antara Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir rabbaka fakabbir ni 6 bulan. Ini tulis wahyu kedua. Waktu itulah yang Jibril berupa lelaki yang sebenar. Berupa dirinya yang sebenar. Ataupun juga Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar. Jadi start daripada ni lah mula dakwah. Dakwah secara sir selama 3 tahun. Atau juga Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar sebagaimana dialami oleh baginda sewaktu turun ayat surah Al-Muddathir. Muddathir mana orang yang berselimut. Sebab itu ya ayyuhal muddathir sallallahu alaihi wasallam, ya. Muddathir itu muncul kepada Nabi Muhammad. Firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Sampai ayat 5 turun. Terjemahan, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan. Ni start. Mana sampai Nabi wafat, non-stop bagi dakwah. Start pada ni, ayat ni. Start pada ayat ni. Umur Nabi 40 sampai 63, 23 tahun.
Berilah peringatan, kum fa'anzir. Ini dalil Nabi wajib bagi dakwah. Dan amaran kepada umat manusia. Wa rabbaka, dan Tuhanmu, fakabbir, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Ini dalil kita kena bersihkan pakaian kita, ya. Buat kerja-kerja agama, buat amal ibadah, pakaian yang kena the best, ya. Wa siyabaka fatahhir, janganlah kita lebih-lebih kurang saja, ya. Kalau pakai t-shirt sekalipun kena bersih, wangi, kan? Begitu. Kena bersih. Wa rabbaka wa siyabaka fatahhir. Ini datang sembahyang jenazah, sembahyang apa namanya, masjid pun dengan berpeluh-peluh, kan, dengan bau ketiak. Datang zikir bau ketiak, tak tahan, ya. Ubah. Skop 1. Mana? Kita ingat ngaji semalam. Apa? Jelas semalam. Last. Apa? Pasal apa? Duan. Dia datang semalam ke? Last. Baca lah. Setahun sekali datang makan tu. Setahun sekali. Betul setahun sekali. Tapi Dia ada di situ dia datang. Saya ingat saya memang setahun sekali dia datang. Rasanya lah. Ya, rasanya. Dia cukup edah dia datang. Cukup edah setahun dia datang. Sian. InsyaAllah nanti skop 1 pendokumentasian pada zaman Nabi Abu Bakar dan Uthman. Jadi tajuk yang pertama ni kenaan dengan cara wahyu turun. Sebab tu dia buat subtopik, dia kena timbulkan tajuk tu. Cara dapat kaedah wahyu turun. Tapi ramai peminat dia. Saya hubung gambar dia dalam Facebook. Ramai kenal dia. Suka siapa. Itu bujang ni ke? Bujang lah. 40 dah. Zahir apa? Zahir kenal dia tak? Apa tak kenalnya, satu taman. Bukan satu taman. Zahir bukan TSK kan? Mana? Salah. Dekat je. Area tu. Betul lah. Dia kata anak ayam tu, anak ayam. Dia kata anak yang buat ayam tu sama ayam. Zahir. Zahir yang suruh dia pergi, dia kata. Jumpa dia kena buat lagi satu. Gitulah Zahir. Paku sikit dia. Dia ada masa dia macam teruk dekat saya. Dia dekat tu yang nampak. Kadang-kadang dia buat je. Dia buat je. Dia suka orang begitu. Kalau kita layan dia betul, dia okey je. Dia saja buat. Kadang-kadang dia jumpa member dia buat. Betul dia jumpa komen buat kita. Kata, buat. Kontrol je. Rasa sikit. Boleh dia cakap, okey ni Ustaz. Dia suka orang layan dia gitu. Orang gelak ke dia lagi buat lah. Orang suka. Live ni.